tim lúc đi. Tarik deh. tangkap sini.
Ini saya menjemput Ustaz Razak dari Fen untuk menyampaikan acara Presiden. Seterusnya bila aku tingkat Isel, dia akan bersama jadi sekawan ni. Terima kasih kepada Misi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke Islam Hari Diri. Tinggal saya taruh permulaan lah. Nama saya bin Muhammad Salih. Sekarang ni dari Timbalan Rasa Pembangunan Pelajar dan Jaringan Komuniti ataupun Haiwan Pelajar HCP. Saya Profesor Madya di Fakulti Pendidikan dalam bidang Psikologi Politik dan masa sama kita bergerak di dalam kluster think tank untuk Institut Darul Ihsan di bawah Kerajaan Negeri Selangor dan juga majlis yang baru tentang KU. Selangor satu-satunya negeri yang punya majlis tindakan cacat di Malaysia. Jadi 3 peranan sekarang ini dari sini lah, insyaAllah. Okay, mungkin Ustaz Razak tu fakulti sama kena kami fakulti sama. Jadi sila Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan akan daripada Arwah Diri. Nama saya Abdul Razak Arifin. Saya asal orang Dulu, orang Selangor. Negeri Johor, bukan Johor. Saya bersalah di Fakulti Pendidikan dan dua ramai di sini di Selangor ni kebanyakannya Jawa, Bugis atau Banjar. Saya Cik Zul dari HCP. Assalamualaikum. Nama saya Zulfikri bin Muhammad Kamil, selaku Timbalan Pendaftar dan juga merakat Co-Counselor. Prof ni bos saya lah di Bahagian Pembangunan Pelajar dan Jaringan Komuniti. Jadi saya berasal daripada Kelantan. Saya dulu adalah dari Bukit. Saya memegang jawatan National Speaker untuk Majlis Perhimpunan Pelajar Indonesia Selangor. Saya mengambil jurusan Teaching English as a Second Language di Fakulti UPS. Yang berada di Indonesia, saya mengambil kursus Ibadah dan Management.
Associate Profesor Pak Dr. Lutfi Adi, beliau kepala internasional di situ. Beliau juga mungkin memperkenalkan walaupun ini kemudian di samping kanan saya kandidat USI UM University. Mudah-mudahan dalam 5 hari ini selesai. Itu kan? Okey. Mana dia? Di luar. Handu. Sekarang Pak di luar aja. Di luar.
Ciri rasa.